Zaman sekarang ni dah memang canggih dah. Kamera ada pelbagai bentuk. Ada yang dekat spek mata, ada yang dekat pen. Itu dia panggil kamera spy. Macam ala-ala James Bond. Tapi korang tahu tak, penggunaan kamera spy ni boleh ataupun silap-silap menyebabkan korang dibuang kerja. Sebab memang berlaku kes ni Dalam kes ni, pekerja ni dia seorang pegawai keselamatan. Dia beli satu pen dia buat macam itulah, kira kamera spy itulah. Dia kata dia nak guna sebab dia kata dia selalu aniaya ataupun menjadi mangsa buli oleh dia punya ketua dia. Lepas tu dia kata suasana kerja toksik lah dan sebagainya. Jadi dia kata dia nak guna kamera pen tu, spy tu, untuk rekod apa yang berlaku sebagai bukti. Tapi dalam masa yang sama dia guna juga pen tu, dia rakam rakan sekerja dia yang lain, perbualan rakan sekerja dia yang lain. Lepas tu ada pekerja ataupun rakan dia yang tidur waktu kerja, dia tangkap gambar, dia rakam kan. So apabila perkara ini diketahui oleh ketua ataupun majikan, maka majikan ambil tindakan ke atas dia hingga menyebabkan dia dibuang kerja. Jadi dia pun bila dah kena buang kerja, dia pergi ke mahkamah perusahaan, dia tuntut unfair dismissal lah. Tapi dalam tu mahkamah kata sepatutnya dia kan security officer, jadi sepatutnya dia patut lebih tahulah benda macam ni, dia patut jaga keselamatan. Tapi tindakan dia mempunyai pen kamera spy tu menyebabkan sampai orang rasa tak selesa. Bila orang dapat tahu dia rekod tu kan, orang ramai yang kawan-kawan dia rasa macam terancam ataupun rasa macam dia guna tu sebagai untuk macam mengugut kawan-kawan dia. So kawan-kawan dia rasa tak selesa. Dan pihak majikan pun kata bila dia ada benda tu, dia ada pen tu, dia telah menyebabkan perlanggaran polisi, kerahsiaan, data peribadi dan sebagainya. Sebab itulah majikan terpaksa terminate dia. Dan sepatutnya kan dalam kes dia ni, dia kerja sebagai security officer dekat sebuah hotel. Jadi lagilah bahaya, menyebabkan majikan tu tak percaya kan. Susah nak percaya dengan dia sebab tak tahu, dia takut dia salah guna pen tu. Jadi sebab tu dia dibuang kerja. Walaupun dia bagi alasan tujuannya adalah untuk merakam kesalahan lah apa semua ni kan. Tapi mahkamah kata bukan tugas dia untuk mencari kesalahan orang lain. Sekiranya ada berlaku apa-apa permasalahan, dia boleh gunakan saluran yang betul. So berhati-hati bila korang ada alatan seperti ini, hati-hati, terutama bila korang guna untuk rekod apa yang terjadi dekat pejabat ke apa semua kan. Itu boleh menyebabkan anda dibuang kerja. So berhati-hati, okey?